Baik, ada hadis Nabi kata orang perempuan dia solat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia taat suami dia, dia boleh masuk syurga sebagai VIP. Nampak? Dia boleh pilih pintu mana nak masuk. Hebat perempuan ni. Kemudian dalam Isra Mi'raj, Nabi dilihatkan orang perempuan dalam neraka ramai. Nabi kata italatu lailata usriya bi faraitu finnar izan aksaru ahliha an-nisa. Aku dibawa naik Isra Mi'raj malam itu, Allah tunjukkan aku neraka. Bila aku tengok pada neraka, tiba-tiba ramai penghuninya kaum wanita. Aku bertanya kepada Jibril, kenapa ramai kaumku yang wanita dalam syurga? Jawab Jibril, kerana mereka kufur. Kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada suami. Dan banyak mencela. Maksud kufur ini bukan kafir, tidak berterima kasih pada suami. Faham lagi?